Tapi miskin masa tua ibarat penjara kehidupan. Cuba tuan-puan bayangkan, dah kerja bertahun-tahun, kumpul duit KWSP sepanjang hidup bekerja, tapi lepas bersara, duit KWSP habis dalam beberapa tahun sahaja. Lebih menakutkan, 6.3 juta ahli KWSP bawah 55 tahun ada simpanan kurang daripada RM10,000. Itu confirm belum cukup untuk setahun hidup lepas pencen. So kenapa benda ni terjadi? Antara sebab utama adalah pergi ubah suai rumah, pergi belanja kenduri kahwin anak, bayar hutang lama, kos perubatan makin naik, dan sebenarnya kadang-kadang ada yang terjerat dengan pelaburan yang kena scam. Usia senja sepatutnya masa untuk berehat, bukan untuk risau bayar bil ataupun kena kerja semula sebab KWSP tak cukup. Mentor saya pesan, miskin masa muda itu pengajaran, tapi miskin masa tua ibarat penjara kehidupan. Sebenarnya masih ada jalan. Ramai sebenarnya orang berjaya bersara dengan tenang bukan sebab gaji tinggi, tapi sebab mereka faham fungsi emas sebagai pelindungan nilai. Emas fizikal sebenarnya boleh bantu bekukan nilai duit, kalis inflasi dan juga selamat daripada kebocoran kewangan. Mulakan tabungan emas dari sekarang walaupun 1 gram sebulan, konsisten sahaja 5 ke 10 tahun. Sikit demi sedikit, gram demi gram, insya-Allah nilai simpanan kita akan berkembang dan selamat daripada dimakan inflasi. Cuma satu tabiat kecil hari ini boleh pastikan persaraan kita semua tenang dan boleh bebas daripada masalah duit. Jangan tunggu KWSP habis baru nak menyesal. Buat sesiapa yang belum lagi mulakan simpanan emas, berhajat untuk bersara dengan selesa, tuan-puan boleh cepat-cepat komen nak di bawah ataupun terus isi pad biru dan saya akan guide tuan-puan dengan sebaiknya.